Yo, Toyota Supra GR. Berapa income yang selesa nak beli kereta ni? Jom kita breakdown. Model ni kawan, harga lebih kurang 300,000. Kalau nak beli cash memang tak lah. Tapi kalau ambil loan, katalah nak tarik sampai 9 tahun, ansuran bulanan lebih kurang RM3,200. Untuk bayar financing RM3,200 sebulan dalam keadaan selesa dan juga bergaya, gaji at least kena RM15,000. Cumanya gaji sekarang ni baru RM4,000. Ada solution tak? Start saving untuk down payment dulu. Kereta kalau RM300,000, down payment 10%, RM30,000. Cuma jangan simpan dalam bentuk duit, bocor nanti. Cuba convertkan kepada emas. Kalau RM30,000 lebih kurang 64 gram emas. Target nak beli kereta ni lagi 3 tahun. Jadi boleh simpan sebulan at least 1.8 gram sebulan. Bolehlah mula slow-slow ikut kemampuan. Tapi kenapa kena simpan dalam bentuk emas? On average, kenaikan emas tahun lebih kurang 10%. Kita tengok balik tahun 2020. 1 gram emas RM260. Tahun ni pula, bulan ni 1 gram emas RM461. Kita saving sikit-sikit dalam bentuk duit, nilai dia pun makin lama makin menurun. Convertkan kepada emas, sikit-sikit 3 tahun nilai dia makin naik. Tak perlu nak tunggu kaya baru nak simpan emas. Kita boleh mula dengan tukar cara saving sikit-sikit. Simpan 2 gram, 3 gram setiap bulan, 36 bulan daripada sekarang. Kereta Supra yang kita nak beli tu confirm harga dia dah makin rendah. Deposit yang kita saving sikit-sikit setiap bulan tu dah makin berkembang. Silap-silap insurans kereta ni pun kita dapat cover sekali. Cumanya saving 3 tahun ni hanya dapat cover untuk dia punya down payment Supra tu je. Selebihnya nak cover cost bulanan untuk kereta Supra ni, kenalah make sure income tu makin naik. Kalau gaji pun masih lagi RM4,000, tak payahlah. Nak naikkan income pula, cuba asah soft skill. Belajar AI ke, belajar buat affiliate. Kalau nak belajar simpan emas dengan betul dan juga sistematik, boleh jemput ke page Dr. Fatin Munirah. Ini bukan sikit cepat kaya, MLM. Ini betul-betul real saving in gold. Dr. Fatin Munirah boleh guide daripada zero tentang bagaimana nak simpan emas sikit demi sikit dengan betul. Mula kecil-kecil pun tak apalah, at least ada 100 sebulan pun dah cukup. Simpanlah sampai 10 tahun, mana tahu dah boleh beli rumah sebiji.